guys, welcome to Kara City channel. So hari ni apa lagi? Okay, thank you guys yang mana still support, still watching Kara City channel. So okay, program kita hari ni adalah jalan-jalan cari makan je. Okay, sekarang jam berapa? 9.53. Nak ambil adik dekat KL Central sebab dia dah booking saya untuk ajak makan-makan. So let's go. Kita ambil dia jap. Bye. Dia ni lambat ini budak. Dia yang ajak jalan-jalan, dia lambat. Ya. Dia lupa-lupa. Bukannya kau main. KTM ya. Lah juga. Okay, jom cari makan. Baru goreng satu, lagi satu Tambah nak Paru goreng yang ada tadi. Tahunya. paru goreng sama dengan Lauk-lauknya. Enggak lah, air dia sendiri dah nak bakar air. So, makanan kita dah sampai. Ni kita order ni. Nasi, daging dendeng dan turat. Kita try, ni wajib kan. Dia punya ayam habuk dengan paru. Jom makan. Dia dekat Buku Bapah. Lama nak try. Tak ada geng. Yang ni ajak kita try. So, kita makan ni. Cho đang xem vào cái dòng cũng hình luôn là đang xem bagi biasanya orang tidak ada lawan kelihatan belum dari depannya kan dari Ini sama saya ni kan. Saya minta.
kita baru lepas habis makan. So, apa rasanya? Boleh lah. Boleh lah. Okay, kenyang perut. So, total hari ni makanan kita RM50 70 untuk set paru, dendeng, lepas tu tambah gulai urat, ayam papuk dan air lah. So kita pun RM50 lah. Ni budak ni yang nak rasa bunga babah. Boleh lah. So guys, kita makan kat sini tadi bubur babah. Jom balik. Kat sini banyak untuk makan. Kita dua jalan dekat mall. Tapi nak isi perut lagi sekali sebab masih lapar lagi. Hey, kita makan dekat Burger King. Tadi dah makan nasi, kita pergi Burger King pula. Sudah. Oh ya, Burger King. Nah, nak ambil gambar dulu. Yummy. Suka. TB. Gede nama tadi ya? Triple. Oh, tunggu. Tunggu deh lah. Model ni. Oh, mesti dua double lah. Party. Oh, ya betul. Jangan dek. Dek, dia ambil apa tadi? BBQ beef. Kan? Saya punya macam biasa. Whopper. Oh, ada double lah. Double. Ambil ku tadi double kah? Surprise sa Michael. Tomato tu mahal. Muka percaya kan? Tapi biasa tak ada. Lupa ya. Lupa memang. Bising yang itu. Kenapa? Tengah mungkin.
enak ya kan? Kita mau suka apa nih? Selalu melihat pipa kerek lah. Kemarin agak lebih ya. 7. Lama. Dua apa? 23 kan 30-an? 23. Paling dia bakal. Macam biasa je. Tapi sarannya pun lagi. Ambil aku kan. Lu apa ya? Banyak banyak. Dia nak cari kamus pula. Bisa tak? Bisa kah? Ay? Ah? Berapa ringgit ah? 3, 3, 4, Wow. 25. Tapi tu macam latest. Ya? Macam yang dah lama. Ini buang kan ambil dah. Ambil dah lain. Tapi konten yang sama lah kan. Ya, tak apa. Selalu kamus. Kan? Boleh lah. Ambil banyak lah. English ni. Inggeris tu Inggeris kan ya? Konten blackmail, consumption. Cik lah. Comel kan? Memang yang ambil comel je dah. Ke RM10. Minta RM10. Ini lah RM10 lagi. Aku belanja RM10 je kau. Kan? Ambil RM10 lah. Ke cukup kena dia. Pedak dek. Senang kan dia medak ah. Bukan orang jauh kan lebih dekat. So ambil ya. Okay. A few moments later. Kita beli kenangan kopi. Oh, macam poso dia tunggu. Tunggu minuman dulu. Kenangan latte. Beli apa hari ni? Kita beli kamus dia. Lepas tu buku kita dengan kalender untuk kerja. Dah lah, dah lah. 69. Harinya baru. Bisa. Kalau tu boleh. Uli yang punya kan? Pagi 300. Nomor dia 300 kali gandau. Ya, kita tahu kan
So guys, aktiviti kita hari ni dah settle. Okay, tiba masa kita nak hantar budak ni balik. Kita nak hantar dekat apa tu? KL Center dah. Jalan jam pukul 4 lah sekarang. Betul pukul 4. Dah pukul 4 lah. Hantar dia balik. Balik pula. Suruh bermalam tak nak. Jom. Dah barang lah. Dah start. Dah kah? Bye. Bye. Kita walak. Dah balik. Dah balik. Hai. Hai, di mana ni? Buat ada guntingan. Hai. Dah tay pada hai. Dia dah gerak dah. Mana dia? Jom sana. Okay guys, itu saja aktiviti kita pada hujung minggu ni. Tak ada apa. So thank you for watching KRCD channel. And jangan lupa like, comment and subscribe untuk support KRCD channel. Okay, bye. Love you all.